Good afternoon guys. Wah, sekarang ni cari pergi ATM tapi dekat hotel aku tak ada ATM lah. Oh, susah cari ATM. Tak mana boleh cari ATM Wah, ini susah. Kena cari orang, boleh tanya ATM kat mana. Cari dulu. Good afternoon guys. Wah, sekarang ni cari pergi ATM tapi dekat hotel aku tak ada ATM lah. Oh, susah cari ATM. Tak mana boleh cari ATM Wah, ini susah. Kena cari orang, boleh tanya ATM kat mana. Cari dulu. Nak cari ATM sebab kad aku 1, 2, 3 tak boleh payment. Sebab lebih 2 tahun aku tak kerja kat Malaysia sebab kad aku kad Malaysia Standard Chartered. Jadi susah cari orang boleh tanya cepat. Sorry, ada ATM tak? ATM ada? ATM tak ada. Okay. Sini pun tak ada ATM lah. ATM. Nak cari cash dulu. Lepas tu nak pergi KK cari ATM. Tolonglah ada ATM. Oh yeah. Sorry, ada ATM tak? Ada ATM. Ada ATM. ATM. Cash. Sana, mana? Maybank mana? Dekat sini. Turn right. Okay, thank you. Oh, Maybank jauh Maybank jauh tapi kena pergi. Sebab dekat hotel tak ada ATM mana pun. Wah, jalan kaki dulu. Hari-hari workout tapi susah. Sebab dah rasa macam macam gemuk sikit. Kena workout kat gym tapi dekat hotel pun tak ada gym. Ada pool je, swimming pool. Sebenarnya semalam pergi Bank Standard Chartered, tapi yang staff cakap kena handle, kena boleh tarik cash dari accountnya mula hari Sabtu. Hari ni hari Friday lah. Masih ada 1 hari kena tunggu dari Standard Chartered. Tunggu. Terus yang penting tadi 30 minit sebelumnya aku makan dekat mana, dekat yang restoran tapi sana tak ada yang boleh payments dengan card international. Only dengan QR code dari Touch and Go. Tapi aku sebenarnya tak ada sistem kena payment dengan QR code lah. Masih tak ada. Okay. Oh, tak cari Maybank. Sudah cari Maybank. Okay, cuba. Sudah dapat. Aku cari Maybank. Terus aku withdraw cash lah. Withdraw duit 290 dari Maybank sana. Tapi tak ada transfer fee. Itu nice lah. Tapi yang semalam dekat Standard Chartered Bank ada fee kalau satu pula withdraw. Itu berapa? Aku ingat 12 ringgit fee dengan satu withdraw. Jadi itu susah lah, itu mahal fee lah. Tapi dekat Maybank, walaupun international card, credit card, tak ada fee juga. Tak ada fee. Itu nice lah. Okay, sekarang ni tengah pergi yang restoran tadi tu.
kena payment dulu. Kena payment dulu dekat sana RM11. Nasi goreng kampung ayam. Aku order tadi nasi goreng kampung ayam. Dekat mamak. Ini lambat pergi payment lagi. Payment dekat sana restoran. Aku sikit macam worry lah sebab dia macam marah sikit sebab lambat. RM11 nasi goreng kampung ayam. Aduh. Sebab aku tadi tanya ke dia, aku sekarang tak ada cash pun sekarang tak boleh card payment, credit card pun tak boleh sebab international card tak approve. Tak ada cash machine. Jadi aku tadi tanya mana ada ATM, ATM kat mana. Jadi ATM sana. Jadi aku tadi tolong dekat dia pergi cari ATM dan withdraw the cash dan balik lagi aku payment. Itulah. Cepat. Aku lagi datang untuk payment. Tunggu ya. Pay dulu. Bang, nasi goreng kampung ayam yang tadi tu pay. Bang. RM11 Sorry lah lambat. ATM susah nak cari. Jauh. Enggak Maybank sana. Susah. Dia okey lah. Tunggu sejam. Hampir sejam. Terima kasih. Nanti datang lagi. Susah lah. Okey, nak balik rest sikit dan nanti malam lagi keluar. Ciao. Jom.